Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Saya Amirah Hanani selaku wartawan anda pada hari ini. Hari ini saya berada di pekarangan SMK Sultanah Bahiyah yang sedang berlangsung lawatan JPN Melaka. Lawatan ini diketuai oleh Encik Nasaruddin bin Rahmat, KPP SSTP JPN Melaka. Turut serta ialah 31 ahli rombongan yang terdiri daripada pegawai JPN, PPD dan guru perpustakaan dan media Melaka. Baiklah, mari bersama-sama ikut saya melihat suasana sepanjang program ini. Bersama saya sekarang, Encik Nasaruddin bin Rahmat ialah seorang Ketua Penolong Pengarah Sektor Sumber Teknologi Pendidikan. Bolehkah saya bertanya beberapa soalan? Baik, terima kasih. Baiklah, soalan yang pertama, apakah harapan Tuan terhadap PSS kami? Okey, harapan saya pada PSS di SMK Sultanah Bahiyah ni, harapan saya sangat tinggi untuk melihat pelajar-pelajar Sultanah Bahiyah ini bukan kata seluruh warga PSS tetapi daripada warga PSS itu mampu menjana sejumlah besar kejayaan terutamanya dari segi akademik dan juga yang paling penting sekarang ni kita adalah kemahiran literasi maklumat yang tinggi untuk membantu murid-murid kita mencapai dan bersedia dengan prospek kerjaya masa akan datang. Baiklah, soalan yang seterusnya, adakah Tuan mempunyai sebarang nasihat untuk guru-guru di PSS kami? Okey, untuk guru-guru TV PSS. Okey, untuk guru TV PSS ni sebenarnya bagi saya guru TV PSS akan bekerja bersama-sama dengan murid-murid. Sebab apa, dalam dunia hari ini guru-guru pun mungkin tak sempat nak mengejar perubahan teknologi hari ini. Jadi murid-murid akan bekerja bersama-sama dengan guru-guru kerana guru-guru ni ada ilmu, ada pengalaman. Jadi dia akan bersama-sama dengan murid yang mana murid-murid pula ada kekuatan dari segi penggunaan teknologi. Baiklah, soalan yang terakhir, apakah tujuan utama Tuan melawat ke PSS kami? Okey, tujuan kami hadir ke SMK Sultanah Bahiyah ini adalah untuk menjalinkan kerjasama, kolaborasi dan juga mendapatkan sejumlah pengalaman-pengalaman hebat daripada SMK Sultanah Bahiyah ni. Bagaimana membina kapasiti murid, bagaimana membina kemahiran murid. Jadi inilah yang menjadi contoh yang akan kami bawa balik ke Melaka sebagai salah satu daripada segi sumber dan juga maklumat-maklumat yang boleh membantu kami untuk membangunkan TV PSS dan juga PSS kami di Melaka. Ya. Baiklah, itu sahaja soalan daripada saya. Terima kasih kerana meluangkan masa bersama Bahiyah TV. Okey. Bersama saya sekarang seorang penolong pegawai pendidikan daerah PPD Melaka Tengah iaitu Puan Zakia. Bolehkah saya bertanya sedikit soalan kepada Puan? Boleh, silakan. Apakah pandangan Puan terhadap PSS sekolah kami? Okey, terima kasih pada adik Alisha. Baik, sebentar tadi kami telah buat lawatan ke PSS Sultanah Bahiyah. Jadi cikgu nak ucapkan tahniahlah kepada pusat sumber yang sebenarnya yang saya perhatikan sangat kondusif. Walaupun dia agak kecil tapi penuh dengan bahan, rujukan, sumber dan yang sangat bermaknalah dan boleh memberi rujukan kepada semua pelajar-pelajar di Sultanah Bahiyah ni lah. Jadi cikgu nak ucapkan terima kasih dan atas lawatan yang sangat bermakna pada kami pada hari inilah. Ya, itu saja. Sekian, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih SMK Sultanah Bahiyah Chamber of Knowledge. Baiklah, sudah lawatan penanda aras JPN, PPD, Guru Perpustakaan dan Media Melaka pada hari ini.
merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata, andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Sekian dari kami, Bahiyah TV, pencetus inovasi.